sahabat, mari inilah hasil mie goreng ala-ala seafood yang cukup ringkas daripada saya. Okey, macam mana saya nak buat? Terus tonton saya sampai habis. Mari sahabat. Okey. Okey, selamat pagi adik. Pagi ini saya akan membuat satu lagi menu breakfast, iaitu mie goreng ala-ala seafood lah. Simple, cukup simple. Bawang baca lah, bawang merah, bawang putih lah. Betul. Okey, ni adalah bawang merah, bawang putih. Okey dah. Kita tumis pipih. Okey, ni ikut lah, baik pun nak potong macam mana. Okey, potong macam ni lah. Okey. Okey, macam biasalah, bunga kubis, potong mipih-mipih. Kubis. Kita pun ada brokoli. Perlu banyak makan sayur. Okay. Saya perbanyakkan lagi sayur. Sayur. Ni cili. Cili yang tak pedas, jadi gantikan dia sebagai sayur lah. Sayur sawi, fresh di ladang. Saya bawa ni daripada kebun lah, malam. Kulat. Ini kita kemas sekali lah. Daun sup. Ini kita pakai lemas lah. Letak sini lah. Okay. Untuk campuran saya, kita ada fish cake. Fish cake. Kita ada udang, kita potong. Okay, kita potong macam ni ya. Udang. Kita ada sotong. Kita ada sotong. Dan kita ada macam besar lah. Kita ada kerang. 3 jenis campuran. Okay. Dan mie kuning. Tu bang. Simple. Okey, seterusnya kita akan berasi di dapur. Okey, mari. Okey, panaskan minyak. Saya gunakan plate ni lah, kuali lepe ataupun plate.
Oke. Bahan-bahan ada ke sini, saya tak bagi tahu tadi apa nama sos tomato, ada sini, kicap semua ada ke sini. Tempat apa nama? Tempat saya masak lah. Bagi panaskan dulu. Ada panah, masukkan bawang putih dan bawang merah dulu. Oke, masukkan. Biar ada minyak bau. Ini jangan risau, dia tak nih. Jadi bambu kita masukkan bahan seafood tadi lah. Oke, kita gunakan cili giling juga supaya dia nampak merah-merah sedikit lah. Sebab mana ada pedas sedikit lah. Sebab cili itu cili sayur tak pedas. Oke, kemudian ini pun dia agak cepat lah. Tengok bawang dah berubah bertukar warna dah. Kita campurkan, letakkan bahan seafood tadi lah. Kita ada inilah masak. Jika dia betul-betul masak lah. Ini pun dah masak. Dia dah masak. Oke, kita masukkan sayur ni lah supaya dia cepat. Sayur ni apa nama kata? Dia tebal sikit lah biar dia masak. Dia brokoli ini dengan sayur kubis tu untuk masak. Kita masukkan mie. Oke, ini adalah ala-ala seafood. Simple dan mudah. Oke, kita pakai ini, nampak dia punya udang ini ada hitam-hitam sedikit, ada yang Oke, kita masukkan mie. Mie ini ada minyak yang hitam, dia ada minyak tersendiri. Oke, kita selapkan api lah. Oke. Kita masukkan sos cili. Lepas itu kita masukkan sos ikan. Jangan lupa sos ikan ataupun sos sotong. Lepas itu masukkan kecap cair. Lepas itu masukkan sos tiram. Buatkan mana-mana pedas, kita masukkan cili giling dulu. Like tadi pun apa boleh campur, tapi kita campur kemudian lah. Kita kacau. Kita kena mie ini hitam lah, kita nak kemerah-merahan macam ni lah, cuma dia hitam sedikit lah. Okay. Kita nak kemerah-merahan, kemerahan seperti udang. Okay. Kalau tak nak kering pun kita bagi air sedikit pun tak apa nanti. Okay. Okay.
taburkan secukup rasa. Kacau balik. Kita pun dah siap. Inilah hasilnya dia. Mie goreng ala-ala seafood. Sudah siap. Oke, siap untuk dihidang. Oke, agak last kali kita akan telur. Oke, bagi dia di sana. Dan telur putih. Ini kacau. Kacau. Ada seperti ya. Kacau jadi ya. Oke. Nah sekali kita masukkan sayur dengan daun sup tadi. Kacau balik. Oke, saya bagi sengaja bagi sayur ni akhir sebab kita nak dia terlampau masak ataupun layu. Oke, dah masak kita letakkan sini. Nanti kita akan menghias dia lah. Oke. Ini tidak ada masalah. Mie goreng seafood. Ingat saya tak menggunakan kicap. Biar dia nampak kemerah-merahan. Oke, dah siap. Oke, kita akan lihat dekat sini ya. Bunga bawang, bunga daun sup, itu bawang goreng, ini seafood kering ya, tak basah. Oke, siap. Oke, inilah hasil dia, adik. Oke, kita udang ni, sotong ni pun nampak hangus-hangus sikit. Ni adalah, nampak ni ada hangus sikit. Saya tak goreng basah. Saya goreng kering, seafood kering. Nampak dia tak ada berminyak ataupun berbasah. Memang kering. Ni dia tujuan saya tak guna kicap, saya tak nak hitam. Dia nampak macam seafood lah, dia nampak kemerah-merahan. Oke, jemput makai adik sahabat. Kita cuba dulu. Memang menyerah. Rasa dia memang lebih mendalam kepada seafood lah, sebab kita menggunakan udang, soto dan kerang. Bila benda tiga tu bercampur, memang dia akan rasa lah. Sotong. Memang padu lah. Udang. Oke, saya tak pakai sos entah apa, sebab saya ada campur dia dengan sos chili. Tengok.
Ia pun tak melekat dan tak becak. Tengok. Terberai. Saya yang suka makan mie macam ni lah. Kurang berminyak. Dan kita nampak banyak sayur. Itu tujuan saya letakkan sayur. Kerana saya inilah setiap pagi bersarapan. Kita buat sendiri lah. Kelicin. Oke, Made. Setakat saja konten dari aku. Terima kasih kepada yang telah support channel Apana Channel. Saya ucapkan ribuan banyak-banyak terima kasih. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Apana Channel. Oke, Made. Jumpa lagi kita di next konten. Oke, bye.